Aku ada dengar lah ucapan Sanusi dalam ceramah dia. Dia marah pasal kes yang dia kalah di mahkamah. Yang kes tutup kedai judi di Kedah tu kan. Katanya berdepan dengan saman berjuta ringgit oleh tokey kedai judi kat sana. Lepas tu ada lah yang kutip derma. Sebenarnya tak ada masalah pun. Yang marah PMX pasal apa? Tak apalah kalau kena saman pun kita kutip duit seorang sikit, kita bayar sama-sama. Sebenarnya kesilapan Sanusi ni adalah kesilapan teknikal. Salah dia sendiri. Bila dia buat satu keputusan yang bukan bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dia dikira macam menceroboh bidang kuasa persekutuan. Bila tokey judi bawa masuk mahkamah, ikut perlembagaan, memang salah lah. Bagus tindakan Sanusi tutup kedai judi, aku sokong dan aku puji usaha baik dia. Tapi tindakan Sanusi ni terlalu gopoh. Nak perjuang Islam ni kita kena bijaksana. Negara ni ada undang-undang yang terikat dengan perlembagaan yang dah berzaman, punya lama. Dia tak boleh gopoh sangat. Ni bila dah kena zaman, mulalah nak salahkan PMX. Kata macam-macam dekat PMX. Padahal PMX tu tak masuk campur pun urusan mahkamah. Sekarang baru korang faham kan? Kenapa PMX ni tak boleh tutup semua kedai judi dekat Malaysia ni. Dia bukan ada kuasa mutlak pun. Bukan boleh suka-suka kata, umum besok kita tutup semua kedai judi kat Malaysia. Tak boleh. Kalau dia buat macam Sanusi buat tu, negara kita ni akan kena saman berbilion ringgit oleh syarikat judi macam Sanusi kena. Sebab dah terikat dengan undang-undang, dah ada akta. Nak pindah akta ni kena bahas dalam parlimen, dapatkan sokongan daripada MP, kemudian nak jaga lagi kontrak sosial hak kepada kaum lain lagi. Perlembagaan dia buat panduan lah. Jadi itu sebablah judi berlesen ni tidak dibenarkan bagi orang Islam. Adapun agama lain tak ada masalah. Memang ulama' dan mufti ni semua sepakat meluluskan premis judi ni hukum dia haram. Tapi kenapa negara kita ni masih lagi buka kedai judi? Sebab bertembur dengan dua mafsadah. Yang mana judi berlesen pun teruk kerosakan dia. Tapi judi online haram ni lagi teruk berkali-kali ganda. Dan lagi kerajaan susah nak kawal kalau benda ni berluasa. Kalau tutup kedai judi berlesen, tokey judi online haram ni lagi seronok lah. Banyak tumbuh macam cendawan lah. Bayangkan kedai judi yang ada lesen ni siap ada papan tanda umat Islam tidak dibenarkan masuk pun ada ramai orang Islam yang masuk. Ni kan pula judi online yang tak terkawal. Yang tak ada tanda umat Islam dilarang bermain judi online waktu kita buka telefon tu. Lagi pula sekarang budak-budak sekolah pun dah pakai telefon. Jadi kita kena bijaksana. Apa yang PMX buat sejak dia jadi PM ni? Dia kurangkan cabutan judi daripada 22 kali. Yang mana dinaikkan zaman PN. Lepas tu PMX kurangkan jadi 8 kali. Sepanjang PMX jadi PM ni dan Menteri Kewangan, tidak ada satu pun lesen judi baru yang PMX luluskan. Yang ada semua lesen judi lama. Ini orang panggil bijaksana. Slow-slow, jangan gopoh. Tak perlu nak riuh. Tapi masalahnya kalau PMX buat kebaikan ni, korang tak iktiraf kebaikan dia, tu masalah.